Alamak. Mari kerja. Itu dia. Mari. Lekas. Dah hajar susu. Itu dia. Kalau hari-hari berjalan 10,000 langkah, mau fit badan ni. Macam mana ni? Kerja sana tak ada, lari sana tak ada, jalan pun dah jauh. Jangan-jangan Abang Jamil ada ilmu tak? Ilmu apa pula? Ilmu gaya hidup sihat. Dengar bunyi kereta tu. Jom, dia dah lari dah tu. Jom, lari lagi. Bapak. Hampa ni pasal apa? Pagi petang, hari-hari kerja suami. Yelah, Bapak. Kalau kita tak kerja, kalau kita tak lari, Tak jalan melangkah-langkah, tak dapatlah kita suami kita tu. Itu bapa setuju. Janji hampa semua sihat.